mana Nabi Nuh AS berdakwah 950 tahun. Tak ada cara dah. Jumpa Nabi Nuh, lari. Macam hari ni pun ada jugalah, kan? Bila ada golongan tabligh datang, ada dalam kalangan kita rumah yang bising-bising tu, tabligh keluar je daripada surau kan, jadi senyap, sunyi tu. Pergi tabligh, lalu dekat padang bola, budak-budak semua lari. Takut nak menghadap geng tabligh. Agak payahlah, kan? Peringatan. Macam itulah Nabi Nuh AS. Bila mana baginda berdakwah tadi, jumpa orang daripada jauh tu, tengok Nabi Nuh, jom lari. Kalau tabligh macam tu, keluar pegang sugi sikit kan, jalan laju, tengok dari jauh, lari. Jadi itu adalah peringatan. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan banjir besar kepada orang yang, kaum yang telah diutuskan Nabi dan juga Rasul, tapi mereka ni tak nak dengar apa yang Allah nak sampaikan melalui Rasulnya. Ingat apa yang azab bagi, apa yang Allah bagi. Banyak azab, tuan-tuan. Begitu juga kalau kita kata ini adalah azab kepada kaum terdahulu, kita boleh tengok dalam TV masa ni, tengok kisah tanah kubur. Walaupun kadang-kadang azab yang diturunkan itu dia di luar imajinasi sebenarnya. Nak bagi tahu itulah azab yang Allah turunkan kepada individu yang berdosa. Dan azab ni kita tak boleh nak kata kita buat dosa, kenapa Allah tak turunkan azab. Itu seolah-olah kita nak cabar. Cabar sifat Allah Al-Jabbar, Al-Muntaqib. Baik, antara lain kita kena ingat bahawa kita semua ni akan mati. Akan mati. Hidup sebagaimana yang saya maklum, hidup insya-Allah, mati itu pasti. Dan apa yang ada pada kita hari ini adalah semuanya pinjaman. Macam mana mewah sekalipun kita berada dekat dunia ni, akhirnya bila kita dikebumikan, pakaian kita sama, kan? Pakai baju putih juga. Yang lelaki 3 lapis, yang perempuan 5 lapis. Masih juga macam tu. Dan di dalam kubur tu, kalau kita tengok setengah ada tempat ni, bila kita kata talqin tu untuk orang hidup, dia bantah. Talqin. Nabi kalau kita tengok bila mana berlaku orang yang meninggal, Nabi SAW ajar kita untuk bagi tazkirah, bukan kepada orang yang meninggal tu. Dia tak boleh buat apa pun, dia boleh dengar. Walaupun kita kata bila mana Tuhanmu datang, dia tanya malaikat, bila mana malaikat datang, dia akan tanya kepadamu, ma rabbuka, maka jawablah olehmu Tuhanmu, Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya talqin ini kita ucapkan khusus untuk orang yang hantar tu, supaya kita ingat tempat kita situlah, bukannya kepada orang yang telah kita kebumikan. Talqin dia bila kita dah kebumikan tu, maka terputuslah, kecuali amalan kita tu, kecuali dia tadi dengan anak dia, dengan wakaf dia. Tapi dengan kita dah tak ada dah. Sebab itulah bila kita bagi tazkirah tu, bila kita baca talqin tu, kita tujukan kepada orang yang ikut kita kebumikan jenazah tu, bahawa satu masa nanti di situlah tempat kita. Dan azab di alam kubur ni ada banyak. Kubur kita disempitkan. Dan kadang-kadang bila kita kebumikan jenazah pun, ada time air tu sangat-sangat penuh. Gali dekat situ walaupun tak hujan, gali tempat lain pun hujan, banjir juga dalam tu. Last-last tak ada cara lain, kita masukkan jenazah, kita letak papan juga, terpaksa kebumikan. Jadi itulah azab dia. Di dunia kita kata tak nampak pun Allah turunkan azab kan. Azab Allah ni walaupun kat dunia Allah tak turunkan dalam kubur, dia turun secara berperingkat. Sebab tu kita hantar
jenazah dekat kubur tu, kita kena ingat bahawa hidup kita di dunia ni sama saja, pinjaman, dia tak lama pun. Tak lama pun. Dan bila kita dimasukkan dalam tu, banyak hadis yang menjelaskan bagaimana azabnya, sakitnya kematian. Sakitnya azab di alam kubur. Yang ketiga, ulama bagi tahu, antara dia Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, dia kata nak tanam rasa khauf dan juga raja dalam diri kita ni, perbanyakkanlah ingat rasa sakit ketika kita mati. Bagaimana terpisahnya roh dengan jasad tu. Hadis dah bagi tahu, bila terpisah roh dengan jasad tu, rasa dia seperti sayatan pedang. Dikerat hidup-hidup. Bila kita mandikan jenazah tu, kalau jenazah tu boleh bangun semula, bagi tahu sakitnya roh dengan jasad itu bila mereka terpisah, mungkin dia meraung mungkin. Sebab tu bila kita mandikan jenazah tu, kita kena layan dengan lembut. Sebab tu diutamakan untuk golongan yang ada hubungan darah. Saya tak nafikan, bila tuan puan datang bagi tahu saya memang buatlah, sebab itu sebahagian daripada fardu kifayah saya buat. Tapi tak sama layanan saya tu macam orang yang ada hubungan darah dengan individu yang telah meninggal. Layanan dia berbeza. Sebab saya datang, saya cuma nak menjalankan fardu kifayah. Saya buatlah sebagaimana yang Nabi aja. Tapi kalau anak ataupun abang adik yang uruskan jenazah tu, layanan dia berbeza. Kadang-kadang kita nak cepat. Kita air tu sepatutnya kita letak kain lah. Dekat jenazah tu kan ada kain atas tu. Kalau ikut saya lah, kain kita letak, air atas tu. Bila kita pergi tempat lain, disebabkan banyak sangat panggilan tu, kadang-kadang saya lah, kadang-kadang saya ambil hos tu, saya letak situ juga, tapi guna air yang kecil. Air dia, kaedah dia lain. Bila saya banyak masa, saya akan letak bentang kain. Bentang kain saya letak hos tu di atas tu, nak bagi kurangnya tekanan air tu. Tapi bila jemputan tu banyak, kadang-kadang saya letak juga kain tu. Tapi ada time saya tengok tempat juga, ambil hos, ada satu tempat imam tu, dia ambil hos, dia terus basuh macam tu. Berbeza lah. Sebab tu penting tadi, ingat macam mana rasa sakit bila roh dengan jasad itu terpisah. Dan saya bagi tahu tadi, kalau jenazah tu boleh bangun balik, bagi tahu macam mana pegangan kita tu, mungkin kita akan tak berani nak buat dosa yang ataupun nak langgar perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, antara lain cara nak tanam sifat khauf dan juga raja dalam diri kita. Yang pertama, yang ketiga dia, kita ni, bila kita hidup ni, kita kena ingat bahawa kehidupan di dunia kita ni semuanya tadi adalah pinjaman. Dan azab yang paling pedih adalah azab di neraka. Dalam satu hadis, Nabi SAW, Nabi kata bila dihimpunkan semua api dekat dunia ni, dia tak akan sama pun macam api yang ada dalam neraka. Dia tak sama. Sebab tu bila kita nak buat dosa tu, ingat azab neraka tu dia lebih dahsyat. Azabun azim, sangat-sangat dahsyat. Bila mana kita ni, kulit kita kan, bila mana kena kepada api neraka tu, bukan saja kita diazab tu, kulit kita dia akan bercantum semula, balik kepada asal. Dan itu benda tu terjadi sampailah dosa kita ni cair, terhapus. Bukan dia kita rasa sakit tadi, benda tu dia berulang balik, berulang balik sampailah azab ataupun azab dan juga dosa yang kita laksanakan ini dihapuskan. Jadi sebagaimana yang saya sebut, khauf dan juga raja ni dia mesti ada
sama. Dia mesti seimbang. Ada time khauf dia lebih tinggi, ada time rajak dia lebih tinggi. Baik, sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pergi kepada syarat diterimanya ibadat. Ada dua. Yang pertama adalah ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Bila kita buat ibadat, mesti niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tak boleh tengok niat. Niat adalah benda gaib antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Niat kita tak boleh nak lafazkan. Sebagaimana kita sebut usalli fardhu zuhri, itu adalah sebutan. Tapi dalam hati itu adalah niat kita, qasad. Adakah kita buat benda tu semata-mata untuk mengharapkan keredaan Allah, ataupun kita buat sebab kita dipaksa? Yang kedua, syarat diterimanya ibadat sesuai dengan tuntutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua syarat diterimanya ibadat tadi. Yang pertama adalah niat. Syarat yang pertama adalah daripada lafaz syahadat la ilaha illallah, kerana ia menzahirkan sifat ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi rasa syirik kepadanya. Sebagaimana Allah kata dalam surah Al-Kahfi, surah yang selalu kita sebut ayat yang terakhir, faman kana yarju liqa'a rabbih faman ya'mal salihan. Siapa-siapa yang nak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia melaksanakan amalan yang soleh. Jadi dalam ayat ini disambung balik, wala yusyrik billah. Janganlah kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Kadang-kadang bila kita buat ibadat ni, kita buat ibadat bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kalau kita sembelih ayam, kalau kita sembelih tu kita tak niat kerana Allah Subhanahu wa taala, maka sembelihan kita itu dikira sebagai bangkai. Kita sembelih sama juga ikut cara Islam lah. Terputusnya urat halkum dengan urat marih, 3 tu. Tapi kita sembelih tadi, kita tak niat pun. Sembelih tu sekadar kita nak ambil daging, kita nak makan. Jadi sembelihan itu dikira sebagai bangkai. Sebab sembelihan tadi dikira sebagai ibadat. Baik, sesuai dengan tuntutan Allah, tuntutan yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak hari ini sebenarnya. Kadang-kadang ibadat tu bukan datang daripada Nabi. Datang daripada tok guru, datang daripada orang yang sampaikan kepada kita. Antara lain, hari ini kalau kita tengok, bila jumpa kubur para wali tu, ada dalam kalangan kita, dia minta doa melalui wali. Pergi dekat